Ramai wanita mau ubah hidup dan tahap kawangan, tapi ramai tewas pada satu perkara, konsisten. Suri rumah mau bantu suami, tambah pendapatan, pekerja kerajaan dan swasta, mau ada duit lebih setiap bulan, student mau ada income sendiri tanpa harap duit parent, yang menganggur pula mahu keluar dari tekanan kawangan. Semua orang ada impian yang sama, hidup lebih senang, tapi masalahnya ramai tewas di tengah jalan. Hari pertama semangat membara. Hari kedua masih kuat. Masuk minggu kedua mula perlahan. Masuk bulan kedua terus hilang. Hakikat yang ramai tidak sedar, kejayaan bukan datang dari usaha tetapi datang dari usaha kecil yang dibuat setiap hari. Orang yang berjaya bukan sebab mereka paling pandai, bukan sebab mereka paling hebat, tapi sebab mereka tidak berhenti walaupun penat. Hari ini buat sedikit, esok sambung lagi, jatuh bangun semula, akhirnya mereka sampai ke puncak. Sedangkan ramai orang sebenarnya berhenti hanya beberapa langkah sebelum berjaya. Sebab itu, dalam bisnes dan kehidupan, konsisten lebih penting daripada semangat yang hanya sementara. Kalau hari ini kita belum nampak hasil, jangan berhenti, teruskan langkah kecil itu. Selalunya, kejayaan datang kepada orang yang paling lama bertahan dan mungkin orang itu adalah kita.